Very strict. Apa-apa dalam mas tu pun, nak buat perubahan, you must involve panggil ruler in council. Maksudnya sultan dengan ahli-ahli majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Rashidi Haris, Ketua Sekretariat Gabungan Nasionalis. Hari ini saya berada di Khatulistiwa Cafe di Taman Melawati dan bersama dengan saya Tuan Mus. Saya tak tahu nama penuh Tuan Mustafa. Alhamdulillah kita bersama dengan Tuan Mustafa untuk kita sembang santai mengenai isu tanah yang ada di dalam negara kita. Kebelakangan ini kita isu tanah ni ada berbagai. Biasa sebelum ni kita hanya dengar isu tanah di Raub Pahang. Kes 33,000 hektar tak silap saya yang diceroboh. Kemudian adalah susulan apa yang berlaku. Kemudian kita juga dengar tentang seorang pegawai angkatan tentera kena tangkap kerana menceroboh tanah. Mencoba tanah. Sekarang ke je. Ni satuan menceroboh tanah. Ini seorang menceroboh tanah. Betul, kita ada lagi satu kes di Negeri Perak di Manjung. Kes tanah. Tanah juga iaitu seorang dikatakan dekat Setiawan pun ada. Setiawan ada. Manjung ada. Dikata seorang individu ni dia telah bergabung dengan satu syarikat, buka satu syarikat, dalam tu bercampur dengan Melayu dan Melayu, betul. Dan dia beli tanah-tanah Melayu ni. Saya pun tanah Melayu nanti kita bincang tengok macam mana. Jadi tanah ni, dan yang paling hebat sekali, yang paling panas sekali ialah isu di Kampung Baru tu lah ya. Kampung Sungai Baru tak silap saya. Kampung Sungai Baru. Betul. Dan naik nama Puan Rafidah. Dia paling agresif memperjuangkan tanah dia. Okey, bersama dengan saya Tuan Mus, kita ada beliau adalah saya difahamkan seorang forensik forensik tanah ni. Pertamanya sebagai orang awam lah. Sebelum saya nak tanya ni, saya nak tahu latar belakang sikit lah. Mungkin boleh cerita Puan Mus ni kerja apa, bisnes sama, ada NGO ke, latar belakang untuk bagi. Boleh, silakan. Okay, terima kasih kepada Tuan Haji daripada Gabungan Nasionalis kerana sudi jemput saya lah untuk menceritakan apa topik santai-santai kita hari ni. Okay, nama saya Muzaffar bin Razman. Saya pun pernah bekerjasama ataupun sesiapa yang minta bekerjasama pandangan ataupun kita buat kajian mengenai tanah, sebab saya memang buat kajian tentang dua benda yang saya minat. Satu tanah, nombor dua perbankan Islam. Jadi kalau ada dua ni kes, selalunya PPIM akan panggil lah. PPIM, dan juga ada juga yang enjin lain. Dan memang kita pun ada pernah juga bersama dengan kes di Perak dengan MHO juga. Di mana MHO betul-betul melawan hak untuk orang tanah-tanah Melayu lah, ataupun tanah-tanah yang dirampas tanpa mengikut undang-undang. Jadi saya minat dengan tanah ni sebab bapa saya dia adalah bekas pekerja pejabat tanah negeri Perak, dan dia bekas juga mantan pendaftar milik. Jadi daripada situlah saya minat, dan dia pula mengajar. Dan saya pun pernah juga dapat maklumat, orang kata belajar secara terus dengan Allahyarham Profesor Salih Buang sebagai tutor. Dan juga yang masih juga kalau perbankan Islam, saya masih lagi dapat dengan khidmat dengan Profesor Mahmud Sanusi. Masih lagi ada. So daripada situ kita explore lah. Cari ada guru yang tahu kita belajar, lepas tu tengok dalam segi pandangan peguam. Dan ada buku-buku juga yang saya buat study. Sangat saya belok-belok pasal tanah ni lah. Dan juga perbankan Islam. So tanah ni, okey, kita sebut tanah ni, saya biasa dengar freehold ya. Bila nak beli, kita nak beli rumah, contoh nak beli rumah, freehold. Lepas tu kita biasa lagi ada orang beli, dia kata tak boleh, ini khusus untuk Melayu. Sebab untuk Melayu. Dia kata, sebab ini tanah reserve Melayu. Pembangunan ini, perumahan ini dibuat di bawah tanah reserve Melayu. Satu lagi, maknanya orang lain tak boleh beli ke? Atau macam mana? Itu kita nak faham sikit. Kemudian ada juga yang kata ini tanah
yang kita boleh jual kepada orang luar. Kita faham biasa tanah ni orang Malaysia lah beli kan. Kita betul. tiba boleh orang luar negeri pun beli tanah di dalam Malaysia. Padahal dia berkawan dengan negara Malaysia. So boleh Cikgu terang sikit. Saya kadang-kadang tak faham confused. ni. Bukan confused. Tak, memang itu yang sebenarnya terjadi tadi. Okey, kita pergi balik sejarah. Sejarah dia, tanah Melayu ni memang untuk orang Melayu. Okey, itu clear. Itu standard lah. Clear. Tak perlu ubah. Clear. Tak perlu tambah tanah Melayu. British pun iktiraf, dia kata Melaya for Malay. Clear. Ada sejarah tu ada terletak pun sebelum perlembagaan kita buat, memang syarat tu ada dah. Melaya for Malay. Oh, clear. Memang benda tu clear. Lepas tu kata amanat Sultan sebelum merdeka. 50% untuk orang Melayu, 50% dia kata hendaklah kamu orang kata apa mencari bersama-sama yang lain. Tengok 50% dah reserve untuk orang Melayu. Dia kata 50% tu hendaklah cari bersama-sama dengan yang bangsa lain. Kita juga bersama dengan bangsa lain tu. Ada kat dalam tu. Ada lagi dalam bangsa lain. Bukan maksud reserve Melayu saja. Ada, reserve Melayu memang khas. Ini kena jelas ni. Reserve Melayu dah jelas untuk kita. So kalau kita nak pergi dapatkan lagi bersama dengan bangsa lain, dibenarkan lagi. Sebab tu kita reserve Melayu ni akan meningkat sampai 80%. Manakala bangsa lain tak boleh kan? Tak boleh. Ini memang raja-raja Melayu lah. Dia dah fix dah. Dah. Sultan dah fix bahawa 50% orang Melayu. Memang tak boleh set langsung. Lepas tu ada lagi, orang Melayu boleh minta lagi. Tanpa 50% tu tergugat dan diusik. Kita boleh increase lagi. Boleh increase lagi. Itu dalam perlembagaan ada sebelum merdeka pun jelas. Sebab tu British kata lah Melaya for Malay. Okey, faham. Jadi sentuh yang Haji nak tahu pasal freehold. Sebelum merdeka memang tanah-tanah telah beri adalah freehold. Yang lagi 50 tu lah. Okay. Sebelum merdeka, sesiapa dapat tanah sebelum merdeka, memang freehold. Dalam Federated Malay States, FMS punya undang-undang ataupun dipanggil ada satu enactment tanah 1887, jelas. Masa tu ditulis 999 tahun. Ada tulis 999. Sebab tu nak kata betul lah freehold. Sebelum merdeka freehold. Lepas merdeka barulah ada leasehold. Baik. Sebelum merdeka tu siapa yang punya? Beli kat siapa? Bayar kat siapa? Memang. Masa sebelum merdeka, di mana tanah orang Melayu nak usahakan, jadi apabila zaman sebelum British datang, kita bayar cukai kepada raja-raja. Kerajaan negeri kita. Kerajaan negeri. Raja-raja. Dan raja benarkan. Selagi tak ada orang kata apa, dia ambil alih ataupun masih lagi bayar cukai tu, itu hak kita. Itu memang hak kita. Pajakan ke beli milik terus? Tak ada, beli milik memang untuk selama-lamanya. Leasehold. Jadi masa British datang pun, dia acknowledge. Cuma British kata macam mana dia nak rekod sebab masalah kita di sini adalah perrekodan. Maksudnya kita kurang merekod, kurang menulis. Sebab tu dia baru datang dia, kemudian hari dia bawa lah sistem torrent. Sistem torrent tu yang dia orang kata sekarang ni sistem torrent. Sistem torrent ni diambil daripada Australia. British juga. Cuma sistem torrent ni guna pakai kepada hak milik saja. Supaya dokumen hak milik tu cantik. Kita ada satu kertas yang pegang. Tapi dealing tanah buat apa cara, masih lagi kita guna cara zaman sebelum British masuk campur. Masih lagi. Tak ada sistem yang telah kita sebab Melayu dah kabur dah tanah Melayu untuk orang Melayu. Tak payah nak tak ada apa benda nak tak perlu nak bincang pun. Tak perlu. Lepas tu dah kawasan kita pagar kawasan kita bayar cukai. Hak kita dah. Okey. Nampak kat situ. Okey. Sekarang ni baik. Katalah saya difahamkan begini. Tanah Melayu ni sebelum ni memang Melayu punya lah. Raja-raja kita yang punya lah. Solid lah dia punya. Kemudian bila berlaku perang Jihin dan Haisan. Saya dengar cerita lah. Kemudian perang tu bermula daripada di China sendiri, daripada perang Taiping yang dia panggil. Dia merebak sampai ke Malaysia, kemudian berlakulah kongsi gelap ni bergaduh, campur tangan British pun berlaku, kemudian akhirnya untuk settlekan masalah isu perlombongan ni, sebab ini melibatkan duit yang berjuta-juta lah maknanya kan. Kalau orang sanggup berbunuh ni, ini jumlah dia memang banyak duit lah. Memang banyak duit lah. Mungkin masa tu kita dengar sejuta tu, orang sanggup bunuh sampai sejuta. Sekarang ni berbilion-bilion pula kita dengar. Betul. Berbilion-bilion sanggup bunuh. Dulu juta dah besar kan. Atau ribu dah zaman dulu sebelum mereka. Dah bunuh lah. Bunuh lah. Jadi barulah maka ada pendapatan yang pertama sekali untuk
bukan orang Melayu, iaitu di Taiping. Kabarnya lah. Baik. Itu kira macam mana tanah tu? Okey. Ada sejarah ni pernah ditulis oleh mendiang Profesor Fukekim. Dia cerita panjang lah. Lepas tu ada juga dia sambut oleh satu profesor. Saya dah lupa ni profesor. Profesor tu masih hidup. Masa tu dia orang ada pernah buat satu, orang kata apa, pencerahan mengenai siapa yang membuka Kuala Lumpur. Okey. Okey. Dan dua-dua profesor ni buat kajian, dan daripada awal dia orang kata kan, bukan Ya Allah. bukan. Bukan. Jadi daripada dulu yang Cina datang, kalau pergi balik sejarah dan ada tertulis semua, ada dalam akib. Sewa pajakan, tak pernah memiliki tanah. Di Kuala Lumpur. Di mana-mana. Oh. Tidak ada geran bagi kat dia, tak ada. Dia hanyalah pajakan. Buka akib betul. Ini sesuatu. Bukan dia akib. Tak pernah. Ya. Tak pernah mereka memiliki tanah. Tak pernah. Sejak bila boleh katakan mereka memiliki? Tak pernah. Okey, betul. Melombong. Dia orang pajak. Belum pajak. Oh, itu lah. Pajak. Masa dia orang nak buat perniagaan, dia pajak. Nombor lah. Sebab tahun apabila tahun kita cerita balik sejarah 1887. Okay. 1887 dengan 1897 kita ada buat enactment. Ya. Enactment. Okey. British dah buat. Masalah di situ dia tengok orang Melayu ni suka pajak tanah ni kepada ceti. Ceti dah ada dah masa tu. Akta ceti dah ada dah. Oh. Maksudnya bank lah dulu. Dia lah bank dulu. Halung lah. Halo. Jadi dia takut tergadai sebab dia kata dia orang ni foreigner. Dia ceti-ceti ni daripada India ya. Sebab sejarah bagi tahu dah kan. Kalau berlakunya apa-apa terhadap Malaysia, mereka ni akan pulang balik negara dia orang. Dan dia bukan rakyat Malaysia. Dia pulang. Jadi rakyat Malaysia. So dia terpaksa jaga. Jadi dia buat satu enactment tu lah. Olahan dia 1997. Dia buat olahan. Sampai lah kalau kita tengok sampai ke 1932 pun ada olahan lagi. Dia buat mengatakan tanah ni, dia buat satu perjanjian dengan masuk tanah ni. Kamu baca agreement tu terbalik ke, kamu nak buat salah faham ke, kamu baca dengan betul, tetap tanah Melayu. Okey? Jelas dia kata dah. Jelas. So dia kata hanya dibenarkan pajakan saja. Pajakan saja. Semua tanah. Semua tanah di Malaysia hanya pajakan. Tidak ada pernah keluar geran pun. Lok U tu pun kalau ada nanti saya boleh baca sejarah. Ni bangunan yang di tengah-tengah Kuala Lumpur. Sebelum tu memang tak ada. Kita mula orang kata berjinak-jinak nak memberi mereka status ni Prime Merdeka. Okey. Merdeka. Sebelum mereka tak ada. Tak ada. Semua pajakan. Semua pajakan dan tanah semua kita punya. Itu yang dia buat. Dan juga diteruskan juga lagi, dia buat satu enactment yang khas. Sebab dia takut dah. Sebab mula-mula British nak buat pada tahun 1889. Dia kenalkan satu konsep. Macam saya tadi, dah kenakan list tu, pajakan tu kepada bukan Melayu sebab nak pinjam duit. Dia buat satu konsep. Satu konsep dipanggil Malay Agriculture Settlement. Itu mas sekarang ni, yang kecoh kat Kampung Baru ni. Sekarang, kejap. Kita faham kita ada tanah reserve Melayu. Tadi 50%. Kemudian kita ada freehold. Yang boleh pajak lah, siapa-siapa nak pajak baik. Tanah reserve Melayu ni, dalam tu ada MAS pula. Tak. Tanah reserve Melayu wujud selepas MAS. Selepas MAS. MAS dulu. Tanah maksud MAS ni Malay Agriculture Settlement. Okey, kita faham maksud dia. Tapi tanah di Mesyarat tak boleh dijual, tak boleh disewa kepada bukan Melayu. Lagi. Mana strict ni? Very strict. Apa-apa dalam mas tu pun, nak buat perubahan, you must involve panggil ruler in council. Maksudnya sultan dengan ahli-ahli majlis. Macam yang baru-baru ni, Tan Sri Amin Buang. Dia adalah majlis, orang kata majlis diraja negeri Selangor. Dia kena involve tu. Ini yang dia panggil kedaulatan ni tuan. Ini panggil kedaulatan. Dan ini memang telah ada Francis Tottenham tulis ni. Saya boleh tunjuk nanti. Francis Tottenham tulis dalam dia punya right book dia. Dia letak dan ini telah sejarah. Dan telah dikenalkan oleh Mr. Campbell. Dia nak buat keseluruhan di mana ada semua negeri satu Malaysia, jika ada orang Melayu yang ramai, itulah dia nak buat supaya tak boleh jual. Tetapi ditentang oleh segelintir kapitalis Cina. Menghasut. Jadi bila menghasut digagal dan dia hanya berjaya buat syarat geran ni hanya di
Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Lepas tu barulah di gazette semula dalam Kuala Lumpur tu dipanggil Malay Agriculture Settlement. Sebab orang Melayu dari dulu memang pertanian tak pisah. Memang kita memang pakar dalam pertanian. Lepas tu, bila dah ada orang kata pertentangan berikut, dia buatlah resep Melayu. Masuk resep Melayu, tak boleh jual kepada bukan Melayu, tapi dia boleh sewa atau pajak kepada bukan Melayu. Maknanya boleh bukan Melayu duduk di dalam kawasan tanah tu? Boleh. Tapi bukan milik? Bukan milik dia. Okey. Dia sewa sahaja. Jelas. Okey. Sekarang ni kita dah faham tentang status tanah itu. Baik. Kes yang berlaku, sekarang ni kita pergi lebih sikit lah. Contohnya di Raub ni, saya nak cuba faham di Raub, saya nak cuba faham soal tentera yang kena tahan tu dengan yang di Kampung Baru. Dan yang terbaru sekali di Jinjang. Jinjang. Jinjang lagi. So, nak nampak macam tiga ni, ini empat-empat ni kes tanah ni. Ya. Okey. Yang di Raub ni dicerobok oleh satu persatuan yang ada ahli dia apa semua, dan dia buat pertanian, kemudian akhirnya saya dengar cerita dia tergantung senyap macam tu je. Dan manakala seorang ni dia kena orang Melayu ni. Tanah kata milik yang macam tuan sebut tadi, ini hak orang Melayu, memang dikhususkan untuk orang Melayu, tapi orang Melayu kena saman. Dia terus masuk penjara. Betul. Okey. Bekas askar. Askar pula tu. Orang yang memperjuangkan ni, faham, patriotik kita kan. So, dia perwira kita kena tangkap pasal dia nak teroka, nak buat satu perumahan lah, perumahan kalau tak silap saya, rumah dia, akhirnya dia kena tangkap dan dia dikenakan denda. Kemudian yang di Kampung Baru lagi hangatlah, keluar sorak khabar kecoh habis satu Malaysia ni. Kemudian yang di Jinjang ni, saya agak terkejut. Jinjang ni sekejap je dia meletup, Selesai dah. Selesai. Yang ni bertahun-tahun dah selesai. Boleh dah. Tuan Mus, cerita sikit apa perbezaan empat ni, dia ada empat ni. Supaya kita jelas empat ni keadaan dia. Lagi satu saya nak tahu akta tu. Kenapa akta dia ni berbeza-beza? Okey, sebenarnya bila kita kata tadi lah, bila tanahnya dia akan melibat sejarah tanah, memang bila tanah dia tak boleh pisah dengan raja. Sultan yang ada negeri akan sultan, yang mana tak ada, yang mana bukan negeri macam wilayah persekutuan dia agung. Dia terus ke agung. Raja agung yang pegang kalau di wilayah persekutuan. Siap, potong sikit. Kalau kita kata tanah dalam Malaysia ni milik dia ialah raja-raja. Termasuklah Pulau Pinang. Tak kira, semua raja. Yang Melaka. Raja. Ya, tanah je berkaitan dengan raja. Termasuklah Pulau Pinang ke, Melaka ke, Langkawi ke. Tanah ni memang raja. Memang raja. Itu memang dah sebelum daripada dulu lagi. Dalam sebelum perlembagaan dah ada dalam perlembagaan. Cuma macam mana you baca je. Dia majmuk peradaban tu nanti dulu. Itu nanti lah kemudian. Dia kena ikut undang-undang dia dulu. Kes di Raub memang penceroboh. Jelas tu. Berpuluh-ribu ekar. Berpuluh-ribu ekar, 33,000 ekar. Dia menceroboh. Okey. Takkan kaki tangan ataupun pejabat tanah kan kita ada enforcement. Ya. Kita tak tahu. Ya. Dan semua orang kata ini Raub, ni durian kan. Mana tak durian dia? Kira kita jelas. Itu memang ceroboh. Dan macam mana dia boleh ceroboh? Itu pihak sana yang jawab. Itu saya cuba nak faham. Yang kecil ni satu orang ni ceroboh dengan yang sampai besar sampai 33,000 hektar ni, dia boleh nampak yang ni takkan okey. Yang ceroboh ribu hektar ni diam. Dia menceroboh secara diam. Yang kecil yang tadi masuk penjara tu, dia mohon dulu. Astaga. Trigger dia sebab dia mohon. Kalau dia diam, mahu tak apa. Betapa ikhlasnya dia nak cerita. Dia bukan, dia peneroka. Dia bukan ceroboh. Sebab dia kabur, dia meneroka tanah tersebut. Lepas tu dia mohon. Gitu cerita dia. Dia sebagai askar lah. Dia meneroka, dia mohon. Bila dia mohon tak dapat dia kata menceroboh. Yang kawan ni memang tak nak mohon langsung. Tak ada langsung dia nak mohon. Dia ceroboh habis. Tapi dia lindungi dia sebab dia tak diberitahu. Tapi kita tahu memang dah tahu besar, bukan sekarang kera 2-3 ekar. Ini ada pelibatan dengan pihak-pihak yang tertentu lah. Itu dah memang dalam mahkamah kan. Tak apalah kan. Dalam mahkamah tak apa. Okey, selesai bab Raub ni. Memang nampak bab perubahan dia lah. Bab pencerobohan dia lah. Dua ni rakyat kena faham, ada pencerobohan, ada perbezaan dia. Okey, kemudian tentang Kampung Baru dan kampung yang dekat Jinjang. Okey. Dua-dua ni. Saya pergi ke Kampung Jinjang. Kampung Jinjang ni pada permulaannya memang itu mengikut saya sendiri tengoklah di my plan. Mengikut dekat situ bahawa dia bawah tanah persekutuan.
cadangan tapak tu, tapak yang diorang duduk tu untuk buat sekolah. Oh, okey. Bawah Kementerian Pendidikan. Asal dalam Asal dia punya dan tu. tanah tu memang mempunyai tanah persekutuan. Dia ada tu situ penggeran dia adalah untuk memiliki tanah persekutuan. Suruhanjaya tanah persekutuan. So ni wilayah pusat kalau ni lah. Tak, dia bawah persekutuan terus. Bawah persekutuan dia bawah JKPTG. Tanah persekutuan. Kalau sekolah, balai polis, bomba, memang tanah Bawa persekutuan. tanah persekutuan. Bawah federal. Federal. Dia bukan state, bukan negeri, bukan di bawah wilayah persekutuan. Wilayah persekutuan. Mana raja-raja tak boleh terlibat dah ni? Agung. Tetap Agung. Masih ada lagi. Masih lagi. Tak lepas lah. Tak lepas, tetap okey. Agung. Okey. Dan persekutuan ni memang Agung, dan kadang-kadang mereka memesyuarat dalam majlis raja. Okey. Sebab kita nak pergi kan, contohnya di luar pada kawasan Kuala Lumpur, nak pergi negeri Pulau Pinang ke negeri Kedah kan, persekutuan nak buat sekolah, jadi kerajaan negeri kena bagilah kawasan tu. Okey. Jadi dimiliki oleh persekutuan. Okey, jelas. Cuma apa yang dia orang tak perasan, penduduk di situ sebelum tu dah dapat RTB. Maksudnya dia dah bawah rancangan tanah berkelompok, RTB. RTB tu maksudnya Rancangan tanah berkelompok. kelompok. Okey, kenapa di bawah yang mereka ni jenjang ni di bawah rancangan tanah berkelompok? Dan banyakkan penduduk dia memang Cina. Sebab di jenjang ni orang panggil black area dulu, komunis. Oh, settlement juga lah dia. Settlement. Kawasan settlement. Jadi rancangan BRICS masuk. Bila zaman komunis dulu rancangan BRICS. Pasal dengar kan rancangan BRICS. Biasa dengar, biasa dengar. Rancangan BRICS ni dia nak pisahkan Perak paling banyak sekali. paling banyak. Black area, orang panggil black area. Black area. Dia nak pisahkan fahaman komunis bersama penduduk dan bantuan penduduk kepada komunis, dan dia tak nak juga penduduk ni terikat komunis, dan ada juga penduduk yang menentang. So dipisahkan mereka ni. Sebab tu dia bila dipisahkan, dibawa perasan kalau kita boleh perasan, setiap kampung baru Cina mesti berhampiran dengan balai polis. Betul. Sebab mereka ni asalnya daripada pisahan fahaman komunis tu, nak pisahkan tu. Nak jaga dia. Nak jaga dia. Jadi dia buat rancangan berkelompok dulu. Jadi mereka ni duduk di tengah dan akan dipagar sekeliling pagar kawat besi. Betul. Dan ada balai polis. Ya, Keluar betul. masuk dia kena pakai pasport. Dulu. Jadi apabila dia telah dia orang kata apa? Dah tak ada dah. Dah tak ada dah. Dan mereka ni patut diserap kepada orang kata Pekan Baru Cina. Tanah tu tadi asalnya tanah persekutuan. Belum asal. Asalnya itulah tadi tanah RTB. Persekutuan ambil. So ambil. Jadi sebelum persekutuan ambil, sepatutnya dia buatlah kajian. Kena pulang balik lah ni. Siapalah ada tanah kat situ. Maksudnya tuan ni kena pulang balik lah ni. Ya. Tapi apabila hak milik dah keluar kepada persekutuan, penduduk ni boleh buat pajakan je lah pada persekutuan. Pada wilayah persekutuan. Dia tak adalah dapat hak milik tu. Okey. Dia boleh buat. Dia dapat pajakan 20 tahun, 30 tahun selagi persekutuan tidak ada perancangan untuk bangun. Kalau bangun, hendaklah pindahlah mereka Pindah tempat lain. tempat lain. So sekarang ni dia tengah mohon untuk dapatkan apa status. Memang tak boleh. Dia takkan dapat status tanah tu. Dia, kalau ikut secara undang-undang, memang payah untuk dapat sebab dah dikeluar. Geran tak boleh keluar 2 kali. Kecuali orang kata apa, kementerian, kecuali persekutuan nak batal dengan geran ni lah. Yang pertama tu. Okey. Jadi So status sekarang jinjang punya kes ni. Okey, status sekarang ni apabila mereka dah tahu. Sebelum ni penduduk pun tak tahu, kerajaan pun tak tahu. Pelik. Tapi penduduk tahu itu settlement. Dia tahu settlement tapi dia tak tahu dia bawah RTB. Oh, itu yang masalah dia. Dia adalah squatters. Sebab tu kita saya duduk lama dah sebelum mereka. Tapi dia tak tahu yang tampil kat dinding RTB tu, itulah maksud dia. Oh. Dan patut mereka ni kena bagilah tempat. Ya, keluar daripada situ. Ya, jadi daripada situ, apa yang persekutuan terkilaf dia telah memberi satu sewa pajakan kepada syarikat apa ni, Eximo tak saya. Tanah tu. Pada syarikat? Pada syarikat untuk menjalankan aktiviti perniagaan sebelum nak bangunkan sekolah. Jadi, penduduk pun tanya, kalau kamu boleh bagi sewa dekat kenapa syarikat, tak boleh bagi kat? Jadi, apabila kes dia meletup, baru nampak dah masing-masing ada terkilaf, baru dah datang dia punya Sikit. YB dia. Bila kata bagi pada syarikat ni, ia mesti melibat dengan kaki tangan kerajaan. Ya, mestilah. Okey. Ada lagi hidden agenda. Okey. Sebab siapa yang boleh bawa kertas kerja untuk mohon adalah kaki tangan kerajaan tadi. Yalah. Dia beritahu, sepatutnya dia beritahu, bos ini tak boleh, bos. Ada orang duduk sini. Dia kena bagi laporan tanah. Laporan di site. Kenapa benda tu lopong tu berlaku? Maknanya terlepas dia bagi, maknanya tak ada sistem ke? Tak ada guideline ke? Tak ada apa kenapa boleh bagi? Ataupun ada benda yang kita tak bincang ni?
Dia sebenarnya benda ni berlaku daripada hari pertama dulu dah berlaku. Kita ni suka normalisasi benda yang salah. Accept wrongdoing. Perkataan tu dia suka. Normalisasi benda yang salah. Accept, orang kata accept wrongdoing. Dia dah tahu. Contoh satu kan, macam mana dia boleh, orang kata, luluskan kertas kerja yang dia sendiri tak tahu orang kata Dia tak tahu sana. Dia mesti beritahu, ada orang penduduk. Patutnya. Patut you deal lah dengan penduduk tu. Ya, sepatutnya kan. Ini seolah-olah dia nak cuci tangan, dia suruh lah syarikat ni, kamu gila buat. Tapi syarikat ni naya lah dia. Syarikat tu naya sebenarnya. Dia pun naya bro. Dan akhirnya di situ, JKPTG, orang kata Suruhanjaya Tanah Persekutuan, batal agreement dengan syarikat tu. Boleh batal. Ni yang status sekarang ni? Ini yang status sekarang. Oh. Bila batal, tak ada kes lah. Dan mereka duduk lah. Dan mereka boleh lah minta pajakan kepada Suruhanjaya. Ni yang sedang diorang usahakan. Usahakan. Okey, berbanding dengan kes yang di Sungai Baru, Kampung Baru ni. Ini kita nak bagi supaya orang jangan salah faham. Sebab ada orang kata penduduk ni dah sebenarnya kecoh pasal pampasan ya. Ada orang kata ini sebenarnya nak tutup mulut berapa orang menteri yang terlibat. Macam-macam dia punya divert tu. Yalah, kita yang rakyat ni pun akhirnya confused. Yang mana satu ni sebab masing-masing nak selamatkan diri dia tunding jari orang lain kan. Boleh tak Tuan Mus bagi satu pencerahan? Saya yang pertama, apa yang sedang berlaku, kemudian penyelesaian yang terbaru dan cadangan. Ni forensik ni mesti tahu macam mana cara nak menyelesaikan. InsyaAllah. Boleh. Okey, saya akan cerita pada asal dia. Macam mana dia berlaku. Tanah Kampung Sungai Baru ni, dia ada dua kawasan. Satu rumah pangsa, rumah flat, satu rumah teras. Saya biasa tengok tu, satu lalu. Satu landed, satu memang flat lah. Flat lah. Saya mesti nampak. Kita lalu sudah nampak tu. Okey, mereka ni semua ada grant. Satu lagi buat saya terkejut. Ada grant. Semua grant. Semua bergrant. Semua bergrant. Dengan pejabat Dengan pejabat tanah. Pejabat tanah. Sebab keluar grant, keluar milik adalah pejabat tanah. Kalau dah keluar grant, milik dia lah. Memang milik. Tak ada siapa nafikan tu bukan milik. Memang milik dia. Okey. Kita pergi stage. Memang grant. Kita next stage. The next stage. Okey. Kemudian adalah unsur-unsur yang nak memajukan. Okey. Sebelum pergi ke Kampung Sungai Baru, saya kena cerita dulu apa dah di Kampung Baru. Okey. Kampung Baru ni telah cuba usahakan pada tahun 1991. Betul, saya selalu dengar tu. Nak bangunkan dia. Dan Tun Mahathir masa itu adalah Perdana Menteri. Dan pernah soalan ni telah diajukan oleh Yang Berhormat mantan lah, Pasir Mas Ibrahim Ali, Datuk Ibrahim Ali. Jadi Tun Mahathir bagi cerita, dia dah keluar warta 8 pun. Bila keluar warta 8, ada niat, bukan ada niat, warta 4 niat untuk mengambil tanah. Warta 8 tu dah orang kata apa, udah identified dah. Dah pastikan tanah tu ini nak develop, nak ambil tanah tu mana-mana lot terlibat untuk buat development. Tapi Tun Mahathir batal balik. Dah keluar warta 8, dia batal pada 5 Disember 1991. Sebab dia kata, satu, tanah masa dia dah buat tu, masa dia nak bangunkan, baru dah full report datang. Bila full report datang, pada tahun 1991, harga tanah di Kampung Baru RM1,000 kaki persegi. 91. Sekarang yang Kampung Sungai Baru kena RM400. Kau pening kepala kita fikir. Haji lagi lah. Menangis air mata darah. Tahun 91. Lepas tu Mahathir 1,000 kaki persegi. Lepas tu Mahathir kata dibatalkan. Bukan saja dibatalkan sebabkan 1,000. Last kali dia nampak, sebab satu, kita dah bagi tahu dah apa yang ada kat Kampung Baru ni. Sebab Kampung Baru ni terjatuh dalam status Malay Agriculture Settlement, di mana grant itu hanya boleh dijual dan disewa kepada orang Melayu saja. Orang bukan Melayu tak boleh masuk. Jadi nampak kengkangan kat situ dah. Jadi dia declare, dia dah kata dalam parlimen, handset bertulis, dia kata nak bangunkan kampung Melayu, di Kampung Baru tak boleh gunakan pengambilan tanah. Kampung Baru kita cakap Kampung Baru. Tidak boleh ambil pengambilan tanah untuk majukan. Tak dibenarkan. Tak dibenarkan. Sebab kerumitan. Jadi benda ni masih lagi ding dong. Cubalah 2001, 2002 sampailah 2011 tubuhnya pula PKB, Perbadanan Kampung Baru. Itu nanti cerita lah. Okey. Maknanya setelah diketahui nilai tanah tu tadi
dan dia dibatalkan. Kemudian ada percubaan nak buat pembangunan juga. Betul? Sebab kan Mahdi kata Melayu mudah lupa. Dia lupa benda tu dah ada. Okey, saya satu yang menarik kan. Dia lupa. Benda tu tak boleh. Dia dibatalkan. Okey. Jadi apabila usaha tu bersenyambung, nak cuba sampailah sampai tertubuhnya Perbadanan Kampung Baru pun gagal. Sampailah statement dibuat oleh Tengku Adenan Raja Nuncik, lepas tu sambut oleh Khalid Samad, disambut oleh Tan Sri Anwar Musa, disambut baik oleh bertukar-tukar kerajaan ni. Betul-betul. Sampai Zaliha benda terjadi, tapi bukan dia Kampung Sungai Baru, bukan Kampung Sungai Baru. Mereka cuba Kampung Baru, tak berjaya, tiba-tiba Kampung Sungai Baru jadi bangsa. Dia pilih. Itu masalah. Dulu saya san lalu situ. Ya, dia cerita Kampung Baru ya. Kampung Sungai Baru tak ada. Tiba-tiba Kampung Sungai Baru jadi bangsa. Okey. Sebabkan tak boleh syarat-syarat tu. Nah, sebab mereka ingat Kampung Sungai Baru ni orang kata list 99 tahun. Sesiapa boleh miliki. Boleh. Andaian mereka pada ketika itu. Dia ingat sempadan tu tak kena. Ya, dia ingat tak kena. Yang ni tak boleh usik dah. Ya. Jadi yang ni nak usik. Ya, betul. Okey, sila sambung lagi. Jadi apabila terkena Kampung Sungai Baru, maka gunalah dia orang yang saya tadi kata ada persatuan ni, pergi jumpalah pemaju kononnya. Yang pemaju dah tak boleh ni, dia kata buatlah dekat Kampung Sungai Baru. Sebab leasehold. Leasehold. Kononnya lah dia. Kononnya. Dia anggapan leasehold boleh, sesiapa pun boleh buat development. Lepas tu, itu yang dia orang guna, dia orang datang. Jadi yang paling seronoknya, syarikat pemaju datang dan masuk permohonan kepada pejabat tanah untuk menggunakan Akta Pengambilan Tanah. Bayangkan, Akta Pengambilan Tanah digunakan. Sekarang ni, orang Kampung Baru ni, dia tak tahu cerita tanah ni sebenarnya status ni. Ya. Dia ingat freehold. Kemudian dia panggil developer. Kemudian dia pergi pejabat tanah. Dia tukar status. Ya. Jadi, Kampung Sungai Baru, saya ceritakan semua macam terkenal lah. Jadi baru saya beri cerita balik sejarah dia. Macam mana Kampung Sungai Baru ni sebenarnya dalam emas juga. Okey. Jadi dia terkena. Kampung Sungai Baru terkena. Pada 2021. Masa COVID. Oh, COVID ya. Pengambilan tanah dia terkena masa COVID. Jadi COVID ni PKP. Orang tak keluar sebenarnya. Bayangkan, Warta 4 dikeluarkan pada 18 hari bulan Jun 2021. Iaitu hari Jumaat. Warta 4. Maksudnya ada niat untuk ambil tanah. Ambil niat kamu lah. Niat bawa kerajaan ambil tanah tu. Sebab kerajaan yang guna, sebab pengambilan tanah kena guna kerajaan. Sebab pejabat tanah tadi. Dia mahu pejabat tanah tadi. Lepas tu keluar pula Warta 8. Orang kata dah sahkan tanah mana nak ambil. Pada 21. Hari Isnin. Sabtu hari cuti. Orang kata kerja gila. Luar biasa sekali. Memang luar biasa. Okey. Dia ambil. Tapi yang paling kita nak tanya ni, undang-undang apa dia orang pakai? Itu dia saya mahu. Undang-undang apa dia pakai Haji? Undang-undang ni documented semua ni ya. Documented. Kita ada dokumen. Okey. Saya sambung. Apa undang-undang kau nak guna yang boleh. Lepas tu bila terjadi kes ni, bila kita refer balik, bila ada pertikaian nak bertanya, sebab penduduk pernah. Penduduk pergilah cari ahli politik. Ahli politik kata apa? Kami tak boleh buat apa. Nasib dah jadi bubuk, benda dia dah berlaku. Itu alasan. Okey. Pergi Biro Guaman. Okey. Nak cari, sebab nak cari peguam. Biro Guaman kata, kalau lawan dengan kerajaan, kami tak boleh. Apa benda biro? Macam tu kan? Kamu punya bajet, Biro Guaman bajet tu datang daripada Parlimen, dan Parlimen bahasakan bajet tu dan daripada rakyat. Mana boleh cakap macam tu? Jadi tu terkapai-kapai mereka mencari. Sampailah benda tu berlarutan lah. Jadi yang paling kita nak tanya tu, masa ni belum roboh lagi ya? Belum. Belum roboh lagi. Bila kerajaan kata, ini bukan kerajaan. PKB pun kata, bukan KB, ini ada usaha daripada pihak penduduk swasta. Dia pergi curi jari ke situ. Tapi penduduk tanya kan, kalau antara penduduk swasta, macam mana pengambilan tanah berlaku? Pengambilan tanah ni ada kerajaan punya kuasa. Mesti ada yang meluluskannya. Mesti ada meluluskan. Lepas tu bila jadi kecoh sekarang ni, dia berkata, sebab banyaklah majoriti setuju. Okey, dia pusing ke situ pula. Majoriti setuju untuk pembangunan. Kita nak tanya balik, majoriti setuju pembangunan ni, kalau kau kata threshold tu, itu urah. Dah masuk ke situ dah, padahal belum wujud lagi. Urah belum lagi. Belum habis lagi pun. Bacaan kedua pun tak ada lagi. Tak lepas lagi. Tak lepas lagi. Aduh. Sebab akta rumah strata flat ni, jika nak buat satu perubahan pun, dia kena dapatkan sebulat suara 100 parti.
Ni komo sikit. Maknanya URA ni mesti diluluskan untuk menghalalkan agenda kamu baru. Agenda minoriti lah. Okey, sambung lagi. Jadi Akta Strata dalam Seksyen 57 kurungan 1 bagi tahu kamu perlukan 100% surat suara. Akta Pengambilan Tanah nak kata nak ambil untuk public purpose, maksudnya kemudahan awam, jalan raya, highway, balai polis ke, bomba ke, hospital ke, sekolah. Itu. Lepas tu dalam Peguam Negara punya surat keliling, Peguam Negara buat surat keliling. 17/5/2005 mengatakan nak ambil tanah, pengambilan tanah ni mesti untuk kerajaan, tak boleh manfaat masyarakat. Bayangkan macam mana boleh lulus tu. Ni yang baru ni. Sekarang ni dia orang cuba lagi kan. Dia cuba dekat mana tak saya, Kampung Kuchai Entrepreneur ke. Keram macam-macam lah nanti. Memang tak boleh. Tu saya tanya bila Haji tanya soalan saya pasal pampasan kan. Saya tanya sebelum saya nak pergi ke pampasan, undang-undang apa Undang-undang tu dulu. Undang-undang apa dia guna untuk pampasan tu? Selesaikan undang-undang dulu. Yang mana kau pakai akta apa kau pakai ni? Yang kamu nak cakap pampasan ni sebab majoriti ni urah. Okey tuan, kita dah lalu nampak dah dia punya mainan tu lah. Kita tak menuduh tak menuduh, tapi orang dah faham dah. Ini keadaan dia. Okey, sebagai seorang terlibat dengan forensik tanah ni, apa solusi yang terbaik, bagaimana nak menyelesaikan supaya benda ni dapat diselesaikan dengan cara yang baik lah. Maknanya everybody win. Kita selalu nak macam tu lah. Dia win. Dan kekal bahawa tanah ini milik orang Melayu dan kekal. Sebab baru ni dikatakan titah daripada Sultan Selangor mengatakan tak, saya lagi terkejut adalah pemberian daripada ni nanda dia. Sir, dia pakai Sir lagi. Dia sebab dia dapat British punya kan, anugerah kat dia. Sir Sulaiman Alauddin. Saya lagi terkejut. Lepas tu disokong lagi dengan Tan Sri Amir Buang. Tan Sri Amir Buang ni bukan cacat orang, dia lah audit negara daripada 2006 sampai 2017. Maknanya ini tanah anugerah Sultan pun kena kamu nak sakau? Orang kata kerja gila. Sebab tadi kita kata sejarah dah bagi tahu tanah Melayu ada untuk orang Melayu. Jelas. Janganlah ambil remeh sebab geran tu. Geran tu kamu ubah kan. Geran tu dia boleh hilangkan. Macam kes di Perak tadi lah. Kes ada di Perak. Di Setiawan. Sama juga dihilangkan. Status tanah reserve Melayu. Bukan tak hilang, dia orang boleh hilang. Boleh lah. Dihilang sekejap dia masuk boleh. Sebab dia orang yang buat sistem tu. Tapi kita kena tahu ini tanah orang Melayu. Melayaf orang boleh. Jelas. Kalau tuan pergi tengok perlembagaan dalam perkara 89 perlembagaan daripada nombor 1 sampai ke nombor 7. Semua cerita hak orang Melayu. Tanah Melayu. Dah disimpan, dah dikunci khas untuk orang Melayu. 1. Nombor 2. Dia kata apabila kerajaan tengok perlukan tambah kawasan Melayu ni, duduk kata taman perumahan ni. Dia tengok 100% orang Melayu. Taman sebelah ni bukan orang Melayu. Gazet tu kawasan tanah Melayu. Okey tak? Apa penyelesaian dia? Kita nampak ini masalah tu. Masalah yang tengah berlaku. Apa penyelesaian kita nak selesai ni? Penyelesaian sekarang yang kalau tuan nak tanya kes pasal Kampung Sungai Baru. Kampung Sungai Baru dulu. Kampung Baru tu nanti dulu. Tak boleh usik sebenarnya. Kampung Sungai Baru ni kita bagi tahu. Penyelesaian dia adalah macam mana Tan Sri Amir Buang bagi suggestion. Kerajaan dia di perenggan 18 kali dia bagi tahu. Kerajaan Persekutuan hendaklah buatkan balik kesilapan tu. Kira dia mengaku terkilaf. Itu Datuk Johari kata sebelum tu dia buat podcast lain. Lepas tu terkilaf. Bila dia nampak dokumen tu dah ada, nyata. Jadi apabila dia nak minta buatkan balik, pembetulan balik. Jadi sekarang ni kami minta satu je, pejabat tanah untuk mengelakkan mudarat yang lebih besar, buatlah caveat pendaftar. Supaya tak ada dealing dalam tanah ni. Kita tak tahu, mungkin dah buat, dijual. Ya betul, itu satu. Jadi buat caveat pendaftar. Supaya benda ni berhenti dan biarlah solusi ikut macam mana Mahkamah tengah berjalan sekarang. Maknanya development jalan, buat development, tapi mesti kembali kepada tuan punya tanah. Macam tadi, rumah flat dah roboh habis. Sudah rata. Dah tak ada. Saya tengok tak ada orang dah. Buat di situ. Kenapa masih lagi nak usik tanah teres? Buat itu. Jadi kita beranggapan kalau dia buat begini cara dia tunjuk kat depan orang ramai, menunjukkan dia tak ada duit.
dia nak ambil tanah semua pajak pada bank. Sebab tu kita kata kena buat berdaftar supaya, sebab keputusan status tanah ni mungkin mas, mungkin bukan. Dia kata limbo. Jadi nak elakkan tu supaya tak ada mudarat lebih besar, pejabat tanah punya tanggungjawab adalah caveat. Seperti mana dia disyorkan, seperti mana juga Titah Tuanku minta, dan juga Tan Sri Amin Buang, dan juga Datuk Jo. Caveat. Stop. Pejabat tanah lah ni sekarang. Kita You tunggu. stop. That means tanah teres tak terusik lagi ni, stop. Suruh dia orang buat dulu. Rumah flat yang dah roboh. Ganti balik. Nanti boleh buat je lah. Kita dah pada hujung. Apa yang Tuan Mus rasa perlu disampaikan kepada orang ramai dengan keadaan yang ada sekarang tentang tanah, bukan Kampung Baru lagi, tentang tanah. Ramai orang Melayu kita sekarang ni jual tanah, desperate bila susah bergaduh. Contoh satu tanah bila miskin jual tanah. Satu. Yang kedua, mak bapak mati mempunyai tanah, anak beranak ramai sangat, jual tanah, bergaduh-gaduh, berebut. Jadi benda ni kita nampak tanah ni sebab dia milik orang Melayu. Dia lepas ke tangan yang bukan Melayu. Sebab yang boleh beli ni biasanya orang bukan Melayu lah. Dan cara beli pun ada macam-macam. Saya pernah ada cadangan datang kat saya, dia kata kita kena ada dia nak cadang nak jumpa dengan orang Melayu yang kaya-kaya ni, nak kumpul buat satu perbadanan, kononnya bahawa perbadanan ni bila ada orang Melayu nak jual tanah, mana beli. Macam-macam lah. Saya bagi Tuan Mus untuk yang terakhir ni, kita nak bagi tahu tentang tanah. Sebab orang Melayu ni, termasuklah raja-raja. Raja-raja tanpa tanah, kamu bukan seorang raja. Ya, tak ada. Betul ya? Betul. Tak ada tanah, kamu pun rajanya. Okey. Tak ada tanah, tak ada kuasa. Tak ada kuasa. Kita rakyat, tak ada tanah. Kita tak boleh claim ini negara kita. Ya, itu orang Melayu kita. Mana nak pergi? Mana nak pergi? Okey. Tanah ni sangat penting dan sangat sinonim. Tambah lagi di tanah. Asalnya Semenanjung Tanah Melayu. Jelas ada tu. Ya. Dan diubah ringkaskan jadi Malaysia. Ya. So kita kena pertahankan, kita kena jaga, inilah satu-satunya khazanah yang Allah Ta'ala bagi ni sebab ditakdirkan. So tolong okey, sebelum saya kupas Haji, saya nak bagi tahu yang paling penting kita tahu sejarah. Sejarah. Kenapa sejarah penting? Sebab ini terjadi ke Kampung Sungai Baru Kampung Baru tadi. Mereka hanya daripada awal mereka hanya menceritakan warta nombor 530 tahun 1900 dengan 1900. Itu sebenarnya adalah sejarah penumbuhan pentadbiran. Okey, jadi mereka terlepas pandang bahawa ada satu lagi warta 1550 16 Februari 1932, itu ada warta sempadan. Itu yang warta sempadan mengatakan Kampung Sungai Baru dia dalam Kampung Baru. Okey. Jadi pesanan saya satu lagi mengenai tanah. British ke, sebelum kita dah bagi tahu dah, Malaya for Malay. Kita ada dua tempat negeri dulu. Dipanggil Federated Malay States. Federated Malay States dengan Unfederated Malay State. Malay State dulu Melayu. Dulu Melayu. Orang Melayu, kamu tak ada tanah, kamu dah duduk mana? Ini tanah kamu. Bangsa lain, dia boleh balik negeri dia. Dia boleh balik negeri dia. Ada yang akan menyambut dia. Ada. Kita tak ada orang nak sambut kita. Tak ada. Sinilah kita. Bayangkan, hinanya kita ni tak ada tanah. Saya akan tunjuk betapa hinanya manusia tak ada. Apa terjadi pada dekat Kelang. Tanah kubur pun kena korek balik. Ya, saya ada baca. Hinanya. Hidup dah tak ada tanah, mati pun tak ada tanah. Dan mati pun dia koreknya balik. Korek balik. Allahu Akbar. Begitu hinanya kita. Jadi sebenarnya tanah warisan, tanah pusaka, apa yang kita nak gaduh, lantik seorang, jaga tanah tu. Sekurang-kurangnya kita ada tempat balik ke kampung, ke tanah warisan kita. Betul. Kalau kita jatuh, orang kata susah miskin pun, tak merimpat, kita ada tanah pusaka nak balik. Ini kalau kamu dah buang je semua, kamu dah jatuh, merimpat, mana kamu nak duduk lah? Takkan nak duduk gelandangan. Tanah kita, yang kita kata tanah airku ni kan, lagu negaraku kata apa? Tanah tinggal tumpah darahku. Allah. Saya nampak ni, ini mungkin bukan pandangan lah. Mungkin kita perlu ada Kementerian Tanah Negara ataupun kita perlu Majlis Tanah Negara yang menjaga tanah ni Alhamdulillah lah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Alhamdulillah, saya banyak terkejut dengar banyak-banyak sejarah pasal tanah ni dan alhamdulillah lah banyaklah yang kita dapat ilmu-ilmu yang manfaat daripada Tuan Mus. Kita berkongsi bersama, insya-Allah kita akan ada siri-siri yang kedua nanti kita akan datang, kita bincang lagi ya. Kali ini kita tak perlu yang basic ni. Kita pergi lebih detail nanti ya, insya-Allah. So kita gitulah
dalam kita punya wawancara dengan Tuan Mustafa daripada Ipoh. Oh, Perak ni. Oh, Perak. Atas komen. Entah Okey. mana, Saya sudahi perbincangan ini dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.